Saya rasa DGP ni sangat bagus lah. Dia sejajar dengan kos sara hidup sekarang yang semakin hari semakin tinggi. Peningkatan sebanyak berapa tu? Sebanyak RM245 lah. Peningkatan sebanyak RM245. RM545, RM300 daripada DGP dan RM245 daripada syarikat. Kenaikan dalam 360. 300 daripada kerajaan dan 60 ditampung oleh syarikat. Kenaikan sebanyak 360, 300 daripada kerajaan, RM60 tu daripada company. Okay, boleh beritahu tak situasi kewangan sebelum dapat DGP? Aku cukup makan lah. Agak sesak sikit lah. Sebelum ni gaji saya tak mampu untuk bayar semua komitmen saya yang ada tu. Saya menyewa, ada kereta. Tiap-tiap bulan saya akan ulang-alik balik kampung. So tu pun jadi macam satu komitmen untuk saya. Kamu kat mana? Terengganu. Okay, boleh beritahu tak situasi selepas penerimaan DGP tu? Ada ruang untuk simpanan lah. Bagi parent lebih sikit ke dari yang biasa. Anda tak sesak macam dulu, boleh makan mewah sikit. Alhamdulillah agak baik sikit. Saya boleh ada saving saya sendiri sekarang. Penambahan DGP ni setimpal tak dengan kerja awak sekarang? Dulu pun okey, cuma sekarang ni lebih selesa lah. Saya timpal lah berbanding dulu. Kalau dulu saya rasa saya underpaid sebab saya dah kerja kat sini 4 tahun. Bila dah ada DGP ni saya okey lah. Lepas penerimaan DGP tu, motivasi produktiviti kerja macam mana? Saya lebih semangat datang kerja berbanding dulu macam banyak cuti. Sebelum ni saya boleh bagi komitmen yang baik juga. Tapi sekarang lebih lagi produktif untuk saya buat kerja. Dan pandangan anda terhadap majikan yang mohon ni? Baguslah. Tu menunjukkan syarikat prihatin terhadap pekerja dia. Positif lah. At least ada inisiatif. Ada nampak tak perubahan budaya kerja dekat sini? Saya nampak lah partner saya lagi semangat. Sedia buat kerja semua. Kerja lebih efisien lah. Teamwork lagi bagus lah. Apa maklum balas dapat daripada rakan-rakan sekerja? Senang lah sikit nak bayar sewa rumah. Dan ada yang sewa rumah jauh, at least boleh cover minyak dan tol lah. Ramai yang cakap sesak kan bayar duit minyak apa semua. Lepas dah naik gaji macam okey lah. Tak ada yang mengeluh. Ada tak latihan apa-apa khusus di bawah program DGP? The recent one is RPO lah. Measurement uncertainty. Measure master tadi. Sebabkan saya kewangan, so saya banyak pergi ke kursus tentang sistem. Pandangan terhadap DGP secara umumnya? Bagi saya program ni teramatlah bagus. Mungkin akan datang nanti boleh diperbaiki dengan bagi lebih daripada RM245 ke. Satu mesej atau cadangan kepada majikan lain untuk memohon DGP? Silalah ambil program GDP ni kerana dia memang betul-betul membantu kita. Majikan di luar sana, mohon sekarang di gajiprogresif.gov.my.